orang yang beramal dengan ayat At-Taubah 128, 129, dia tidak akan melalui mati terkejut. Mati terkejut ni macam mana? Tiba-tiba mati. Tapi orang yang beramal ayat 128, 129, sebelum dia nak mati, ada kata seminggu nak mati, ada kata 40 hari nak mati, dia tak boleh baca ayat ni. Dia tak boleh baca ayat ni. Dia biasa amal lah saat dia nak mati, saat dia nak balik lah. Dia ingat awal, dia lupa ujung. Dia ingat ujung, dia lupa awal. Mana dia tak boleh baca. Bila dia dah lupa ayat 128, 129, maka isyarat dalam masa 40 hari itu dia nak balik. Sama ada sampai 40 hari atau tak sampai 40 hari, maka isti'adat, maknanya jaga-jaga. Kenapa? Orang ada kain ni, orang yang sentiasa muhasabah diri dia, dan orang yang bersiap sedia bagi kematiannya.